fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin saja kamu tak suka kepada benda itu yang mungkin itu tak sukanya kamu mendatangkan kebaikan kepada kamu. Mungkin kita diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, kekurangan di dalam harta. Bukankah pernah berlaku kepada seorang bernama Tha'labah yang di dalam hatinya itu tak betul dan dikatakan ada nifaq, datang kepada Rasulullah memberitahukan, ya Rasulullah, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Kata baginda Rasulullah, ya Tha'labah, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiqu. Wahai Tha'labah, sedikit kamu dapat, kamu bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Dipaksa balik, doakan aku menjadi orang kaya. Dikatakan, dinasihatkan balik oleh Nabi 3 kali. Dipaksa Nabi, maknanya dia tak nak dengar punya nasihat Nabi. Dia nak juga Nabi doa macam dia suka, tak menyerahkan kepada Nabi apa yang terbaik untuknya. Maka Nabi doakan, dia punya kambing jantan dan betina, beranak pinak macam ulat. Itu ulat kalau beranak pinak sekali banyak. Sehingga Tha'labah yang kebiasaannya kerap datang kepada Rasulullah di masjid, dah mula sibuk dengan kambingnya, maka dia datang di waktu malam sahaja karena zuhur dan asar sibuk urusan kambing. Kambing mulai banyak, maka maghrib dan isyak pun tak datang, kecuali Jumat sahaja, dah mula berkurang. Kambing makin banyak hatta mala al-wadi, yakni memenuhi di antara 2 lembah gunung. Kambing Tha'labah, Jumat pun tak datang. Tiba 1 tahun, giliran untuk memungut zakat. Nabi hantarkan 2 orang untuk mengambil zakat daripada Tha'labah. Maka ketika datang Tha'labah, awalnya Tha'labah ketika bagi tahu kepada Rasulullah, kalau aku berada, aku kaya, aku akan tolong, aku akan bantu, aku akan sedekah, aku. Dia punya planning. Tapi tak ada kesungguhan. Tiba musim zakat 1 tahun, datang utusan daripada Rasulullah. Kemudian diberitahukan kepada Tha'labah untuk mengeluarkan zakat. Setelah ditunjukkan bukti kalau 2 orang ini diutus oleh Rasulullah, dia mengatakan ini adalah umpama jizyah. Apa itu jizyah? Tax yang ditetapkan kepada orang bukan Islam. Sudah mengatakan zakat macam dengan jizyah, imannya tidak kuat. Zakat untuk orang beriman, jizyah untuk orang tidak beriman. Dia pun sudah memutar belitkan antara zakat dengan jizyah. Dia kata, kamu pergi ambil yang lain dulu, lepas tu datang pergi tempat aku. Tertanam di dalam hatinya kedekut. Pasal apa? Kambingnya sudah mula banyak. Kalau 400 kambing baru 4 ekor kambing, 4.000 kambing 40 kambing. Kalikan terus naik ke atas, semakin banyak kambing yang akan dikeluarkan. Tha'labah berpikir 100 kali nak keluarkan kambing sebanyak itu. 2 sahabat Nabi patah balik setelah mengambil dah zakat daripada yang lain. Jumpa dengan Tha'labah, dia kata, aku nak fikir lagi. Balik jumpa dengan Rasulullah tanpa membawa zakat daripada Tha'labah karena tidak diizinkan oleh Tha'labah. Daripada jauh Nabi nampak orang itu berjalan kepada Rasulullah dan tidak melihat banyak kambing. Nabi dah tahu dan sedar kalau Tha'labah tak keluarkan zakat. Maka Nabi bersabda, waiha Tha'labah, celaka Tha'labah. Awalnya masa miskin, dia minta kaya. Nabi kata, sedikit kamu syukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Bukankah bila dalam kemiskinan bersyukur kepada Allah walaupun susah lebih baik daripada keadaan yang dia tiba waktu untuk mengeluarkan yang diwajibkan oleh Allah, maka dia tak mengeluarkan juga. Turun firman Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Rasulullah untuk mengambil zakat daripada Tha'labah. Tha'labah datang kepada Rasulullah, aku nak keluarkan zakat. Kata baginda Rasulullah, aku dah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia datang nak keluarkan zakat, kambing makin banyak. Kata Abu Bakar, orang lebih baik daripada aku tak terima, macam mana aku nak terima? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, Tha'labah datang nak kasih keluar. Kata Umar bin Khattab, 2 orang lebih baik daripada aku tak terima, macam mana aku nak terima? Sampai meninggal dunia di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau dengar nasihat Rasulullah daripada awal, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiquh.
Sedikit kamu bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Siapa yang tahu rahasia yang terbaik untuk kita? Allah Subhanahu wa ta'ala.